Hai semua, selamat hujung minggu. Hari ni kita masak simple aja, makaroni goreng kari berdaging berempah. Simple je ni kita masak ni. Ni nak buat bekal anak sekolah pun boleh, nak buat sarapan, nak buat dinner, brunch. Anak-anak mesti suka punya lah. Okey, AKS Food sebut kari daging. Ini salah satu jenama yang Nurul selalu guna kalau nak masak kari, kalau nak masak makanan yang berempah. Ianya halal, wangi, beraroma tau. Memang sedap, kali dia pun cantik. Okey, Nurul tumiskan bahan-bahan tu semua. Daging kisar, masukkan. Bila dah masak, baru masukkan serbuk kari daging AKS Food. Okey, korang boleh dapatkan serbuk kari daging AKS Food ni di online shop ataupun boleh tengok dekat beg kuning yang Nurul tag kat bawah ni, okey? Okey, Nurul tambahkan sos pasta. Korang boleh ganti juga dengan cili giling kalau nak lebih pedas. Okey, tumiskan semuanya, masukkan segala sos dan bahan perasa. Resepi penuh ada di caption. Okeylah, kita kacau goreng dia. Bila dah semua dah bersalut, dah siap, dah boleh hidangkan. Selamat mencuba.